Okey, boleh ambil kehadiran di apa? Chat eh. Mana lagi ni ya? Macam tak penuh pun kehadiran. So previous we're using Monday.com, our team was ready. Our days used to split between work and management.com just took care of all of the management, so we could simply focus on the work itself. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakanlah kita punya kuliah. Okey, jadi untuk peringatan mesra lah. Minggu depan kita akan adakan ujian membaca. Sekali lagi saya ingatkan pada minggu depan hari Isnin kita akan adakan ujian membaca. Jadi pastikan kamu punya mikrofon dengan kamera dapat berfungsi dengan baik ya. Jadi turutan nama saya akan mulakan dengan turutan mengikut senarai di SMP lah. Jadi orang yang pertama tu dia kena bersedia. Start je sampai je pukul 8 terus saya akan panggil lah nama. Lepas tu individu tersebut kena join Webex lah. Jadi pastikan sekali lagi saya ingatkan pastikan dia punya mikrofon dengan kamera dia dapat berfungsi dengan baik. Kamu kena test dulu sebelum betul-betul pukul 8 tu kamu try dulu. Kamu punya alat tu okey ke tak. Jadi bila start je pukul 8 tu dah tak ada lagi isu macam tu lah. Jadi dia tak melengahkan kita punya masa lah kan. Jadi terus boleh kita buat ujian dengan lancar lah. Jadi ujian membaca tersebut seorang saya peruntukkan selama 10 minit. Okey, dia punya soalan dia ada baca untuk perkataan,
dan ada baca untuk ayat. Jadi kamu hanya baca saja. Okey, jadi minggu depan dapat bersedia, okey? Okey, untuk hari ini kita terus kepada kita punya topik pembelajaran untuk unit yang ke-6. Okey, untuk hari ini saya tak bercadang untuk buat perbualan lah. Kita terus kepada topik tata bahasa. Okey, sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut berkaitan tajuk tersebut, hari ini kita akan belajar tajuk ismul fa'il. Ismul fa'il, kata nama pelaku, the active participle. Okey, jadi saya nak tunjuk kepada kamu video ini, kamu fahamkan dulu daripada penerangan video ni. Nanti saya sambung balik dia punya penerangan berkaitan isim fa'il ni. Okey, kalau tak dapat dengar boleh bagi tahu السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد عن اسم الفاعل. Hello and welcome to this new lesson on the active participle. في هذا الدرس تتعلم how to form words with the pattern فاعل and how to use these words in context. So how do we form words using the pattern فاعل? First, we identify the root letters of a verb. For example, sin, kaf, nun, sakana from the verb to live. Then we place these in the pattern fa'il. The sin will replace fa, the kaf will replace ain, and the nun will replace the lam. The result is sakin. This means living. The pattern fa'il is the basic pattern for the active participle. Furthermore, there are two derived forms, fa'ila for feminine and fa'ilun or fa'ilin for the plural. We'll now have a look at each three of them. For the pattern fa'il, we have some examples. Jalis, sitting. Sakin, living. Na'im, sleeping. This is a masculine form. It can be used for ana if you're a male, anta, and huwa. The feminine version of the singular active participle is fa'ila. مثلا جالسة, ساكنة, نايمة. You can use these to refer to أنا when you're feminine, أنتِ, and هي. The third form is the plural form, فاعلون, in the first nominative case. For example, جالسون, ساكنون, نائمون. This can be used for نحن, أنتم, and هم. In the other cases, accusative and genitive, and also in most dialects, the ending in is used instead. فاعلين. So, جالسين, ساكنين, نائمين. How can we use these active participles? The first use is by replacing a verb. For example, in the phrase هو يسكن في باريس, we can substitute يسكن with the active participle. هو ساكن في باريس. He is living in Paris. You can always do this with verbs when they are actually going on, and they are similar to the English gerund. مثال آخر. هي تنام. She sleeps. We could replace تنام with the active participle, but pay attention, she is feminine, so we will use the feminine form. هي نايمة. She is sleeping. This is happening at this moment, so the active participle is the right way to go. مثال آخر. هم يجلسون في الحديقة. They sit in the park, and they're actually doing this now, so we can again replace the verb with the active participle.
هم جالسون في الحديقة. They are sitting in the park. And more informally, we could say هم جالسين في الحديقة. Another use of the active participle is as an adjective. مثال: المرأة النائمة, the sleeping woman. As you know, the adjective will follow the noun it refers to and will follow it also in gender and number. A third use of the active participle is as a noun. For example, al-katib, the writer. So katib can also be used in a phrase meaning writing, but the one who's writing, that's a writer. So al-katib as a noun means writer. To sum up, we've seen that there are three forms of the active participle. One form for the masculine singular, for أنا أنت هو, that is فاعل. فاعلة for feminine singular, and فاعلون or فاعلين for the plural. مثال, for example, أنا ساكن, I'm living, وأنتِ ساكنة, وهم ساكنون, and in a more informal way, ساكنين. في هذا الدرس تعلمت how to form words with the pattern فاعل and how to use these in context, replacing a verb in the present tense as an adjective or as a noun. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء إن شاء الله في درس جديد. Thank you for your attention and see you again in the next lesson. We Okey, itu dia punya penerangan dalam video tadi ya, berkaitan ismul fa'il. Isim fa'il. Okey, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut kata nama pelaku, active participle, kata nama pelaku. Okey, kata nama pelaku ni dia punya asal dia adalah daripada perkataan perbuatan, daripada fi'il, maka kamu jadikan dia punya orang yang melakukan perbuatan tersebut. Okey, isim fa'il ni dia punya asal dia sebenarnya daripada perkataan fi'il, iaitu perbuatan. Maka kita jadikan orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka kita tukar kepada ismul fa'il, kata nama pelaku. Okey, contoh kalau dalam bahasa Melayu lah. Kalau saya tunjukkan dalam Melayu, contoh perkataan nyanyi. Nyanyi itu adalah perbuatan. Kan? Tukar kepada orang, maka kita akan letakkan pe di depan dia. Contohlah kan, penyanyi. Ataupun main. Main ni perbuatan. Okey, kalau kamu letakkan pe di depan perkataan tu, maka dia jadi pemain. Orang yang melakukan perbuatan main. Kita panggil pemain. Pemain bola sepak. Jadi pemain tu adalah isim fa'il, kata nama pelaku. Ataupun kalau kita tengok perbandingan dengan English pun sama. Dia adalah, dia punya kaedah dia, macam mana kamu nak tukar daripada asal dia fa'il, perbuatan, tukar kepada ismul fa'il, active participle. Contoh kalau perkataan sing, dia jadi singer. Itu belakang dia kita tambah er. Play, player. Betul tak? Write, writer. Jadi ada kaedah dia lah macam mana kamu nak tukar daripada asal dia diambil daripada perbuatan. Okey, perbuatan. Jadi kita nak jadikan kepada orang. Maksudnya daripada perbuatan tadi kita tukar kepada kata nama. Tapi kata nama tadi merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam kaedah ni kita panggil dalam bahasa Arab, kaedah kita tukar kepada ismul fa'il. Perkataan tersebut dinamakan dengan isim fa'il, kata nama pelaku. Boleh faham? Macam dalam video tadi, dia kata dia punya fungsi dia, isim fa'il ni, sama ada kita nak tukar kepada kata kerja tadi. Contohnya tadi kan, perkataan yaskunu, wa yaskunu, boleh tukar kepada huwa sakin, tinggal. Kan, dia punya kerja dia sama dengan perbuatan lah. Tapi kita masukkan dalam ayat dalam contoh isim fa'il. Ataupun sebagai adjektif.
sifat. Pelajar yang bersungguh-sungguh itu adalah isim fa'il lah. At-talibul mujtahidu yadrusu fil jami'ah. Contoh. Ataupun yang ketiga adalah kata nama biasalah. Hum katib. Mereka adalah penulis. Jadi perkataan penulis tu dia asal dia daripada perbuatan tulis. Okay, jadi kalau orang yang melakukan perbuatan tulis ni, dalam bahasa Melayu kita sebut penulis. Kalau English kita kata writer. Kalau Arab kita sebut katib. Jadi perkataan root dia tu diambil daripada perbuatan. Asal dia daripada perbuatan. Lepas tu kita tukar kepada isim. Bila kata isim ni adalah kata nama lah, kita nak jadikan orang. Lepas tu memandangkan dia ambil daripada perbuatan tadi, maka dinamakan kepada ismul fa'il, kata nama pelaku. Iaitu orang yang melakukan perbuatan lah. Okay? Boleh faham dia punya kaedah ataupun fungsi kita menggunakan ismul fa'il ni. Okay? Okay, boleh tengok dia punya contoh dia, perkataan yang menggunakan isim fa'il. Okay, antaranya perkataan yal'abu. Yal'abu adalah play, bermain, main. Okay, jadi kalau orang kita sebut pemain, player, la'ib. La'ib tu adalah isim fa'il dia. Boleh? Perkataan yuhadir. Yuhadir, lecture. Okay, kalau orang muhadir. Muhadir. Ini pensyarah. Itu isim fa'il dia. Yamshi. Isim fa'il dia, mashi. Okay, orang yang berjalan. Yatakallamu. Bercakap. Mutakallim. Okay. Yaktubu. Menulis. Katib. Itu dia punya isim fa'il dia. Yudarris. Mudarris. Mengajar. Mengajar. Ataupun, ialah mengajar. Itu adalah perbuatan. Ajar orang ni, ajar budak ni, ajar pelajar kan. Tapi kalau orang yang mengajar, kita panggil pengajar. Pengajar lah ataupun cikgu lah kan. Itu adalah isim fa'il dia lah. Yatlubu, talib, yughanni, mughanni, ya'malu, amir. Okey, ini adalah contoh perkataan yang daripada fi'il tadi ditukar kepada ismul fa'il. Daripada fi'il tadi ditukar kepada isim fa'il. Jadi dalam bahasa Arab pun adalah dia punya kaedah dia macam mana kita nak jadikan isim fa'il. Okey, cuma kat sini dalam video tadi dia hanya bagi penerangan satu saja daripada fi'il tadi macam mana nak tukar kepada isim fa'il ni. Dia hanya bagi dalam satu keadaan saja. Sepatutnya kat sini ada dua keadaan dia macam mana kamu nak tukar daripada isim fa'il kepada daripada fa'il kepada isim fa'il. Okey, sekejap lupa nak pasang. Yang masuk lambat ni kenapa? Tak boleh masuk awal sikit ke? Kelas kita start pukul 8 Jadi kena masuk kelas pukul 8 lah. Okey, ada dua keadaan macam mana kamu nak tukar daripada kata kerja tu kepada isim fa'il. Okey, sekarang ni kita nak belajar macam mana nak tukar daripada kata kerja kepada isim fa'il. Macam saya bagi contoh tadi, kalau bahasa Melayu, mungkin dia tambah di depan dia pe ataupun pen. Contohnya lah kan. Macam kalau main tadi, dia tambah pe. Jadilah pemain. Pemain tu isim fa'il lah. Okey. Perkataan dengar. Pendengar. Okey. Pendengar tu adalah isim fa'il. Duduk. Penduduk. Itu adalah isim fa'il. Okey. Cuma dalam, kalau English, English dia tambah ER. Contohnya tadi. Sing. Singer. Play. Player. Write. Writer. Dalam bahasa Arab, kita kena guna kaedah isim fa'il. Nak tukar kepada aktif participle ni, kena menggunakan kaedah isim fa'il. Cuma kat sini ada dua keadaan. Ada dua keadaan macam mana nak jadikan isim fa'il. Okey, saya terangkan ataupun saya mulakan dulu dengan keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama, bila kamu nak tukar kepada isim fa'il, kita menggunakan dia punya form dia ataupun wazan dia daripada wazan fa'il. Fa'il. Fa'il ni iaitu kamu hanya masukkan huruf alif pada huruf yang kedua. Alif pada huruf yang kedua ni.
alif tu adalah huruf tambahan lah, dia punya form dia lah. Kita ikut form fa'il. Ataupun saya sebut wazan. Wazan tu dia punya pattern dia lah. Iaitu fa'ilun. Masukkan huruf alif, yang ini ni. Masukkan huruf alif pada huruf yang kedua dia. Iaitu, okay, bila kita menggunakan form fa'ilun ni, bila kita menggunakan wazan fa'il, iaitu bila huruf asal dia adalah terdiri daripada 3 huruf. Yang ini 3 huruf. Kata root dia adalah terdiri daripada 3 huruf asal. Okey? Bila dia bagikan perkataan kata kerja tersebut, kamu kena cari berapakah huruf asal bagi perkataan tersebut. Okey, kalau dalam buku selalunya dia bagi dalam bentuk fi'il mudhari'. Dia bagi dalam bentuk fi'il mudhari'. Jadi perkataan contoh yasma'u. Yasma'u. Kamu kena kira ni. Perkataan yasma'u ni asal dia ada berapa huruf? Okey, boleh tak kita kira huruf ya ni? Ini tidaklah sebab ini bukan huruf asal dia. Huruf asal dia adalah terdiri daripada huruf sin, mim, ain. Okey, jika huruf asal dia adalah 3 huruf, maka kamu kena guna wazan ataupun form yang pertama ni. Iaitu dia punya pattern dia, form dia kita tambah huruf alif pada huruf yang kedua. Boleh faham? Jadi perkataan sa, mim, ain ni, kan, bila kamu tambah alif pada huruf yang kedua ni, kan, selepas huruf pertama lah. Jadi pada perkataan sami'a ni, huruf pertama dia adalah sin ni, kan. Jadi kita tambah selepas huruf pertama tu, jadikan huruf yang kedua dia adalah alif, maka kamu akan dapatlah jawapan dia sami'un. Sami'un. Ini dia punya langkah dia. Mula-mula kena kenal dulu ataupun kena kira dulu huruf root dia mestilah 3 huruf. Maka baru boleh guna form yang pertama ni, wazan yang pertama ni, iaitu wazan fa'ilun. Okay, jadi macam mana nak jadikan wazan yang fa'ilun ni? Cara dia adalah masukkan huruf alif pada huruf kedua dia. Itu selepas huruf pertama lah. Jadi perkataan sami'a, kan, huruf pertama dia adalah sin. Jadi, jadikan huruf alif ni adalah huruf kedua dia lah. Tambahlah. Jadilah perkataan sami'un. Sami'un. Okey, dia punya baris. Baris dia sama dengan inilah. Fa'ilun. Fa'ilun. Sami'un. Fa'il. Sami'un. Okey, sami'un maksud dia pendengar. Pendengar-pendengar semua, listener lah kan, pendengar. Okey, jadi sami'un. Jadi yang form yang pertama ni ataupun wazan yang pertama ni hanyalah digunakan bila perkataan fi'il tadi, bila perkataan perbuatan tu, kan, dibagi dalam bentuk perbuatan nanti, adalah kata root dia adalah terdiri daripada 3 huruf asal. Sebab kalau yang lebih daripada 3 kita tak guna wazan yang pertama. Nanti saya terangkanlah wazan yang kedua. Cuma sekarang ni masih lagi yang wazan yang pertama ni. Wazan tu dia punya pattern dia tu lah, form dia. Iaitu daripada form fa'ilun ni lah. Bila kata wazan ni, dia ikut dia punya huruf tambahan dia yang alif tadi dan juga dia punya baris. Baris dia sama. Fa'ilun. Fa'il. Okay. Cuma nanti saya akan terangkan lagi sebab yang sami'un ni, yang perkataan sami'un ni, pendengar ni, ini baru seorang pendengar lelaki. Bila kamu dah dapat orang, kan daripada main, contohnya, jadikan pemain. Pemain tu dah jadi kata nama, dia bukan lagi perbuatan. Okey, bila dah kamu dapat dah perkataan pemain, kan, ataupun pendengar ni, maka nanti di situ kamu bolehlah dapatkan untuk keadaan tunggal, kan, seorang pemain lelaki. Lepas tu macam mana nak jadikan 2 pemain lelaki? Kamu kena praktikkan balik tajuk yang kita belajar musanna hari tu. Ingat tak lagi daripada mufrad, jadikan musanna macam mana? Lepas tu daripada mufrad, macam mana nak jadikan jamak? Itu kamu kena praktikkan tajuk yang kita baru je belajar itu, iaitu tajuk mufrad, musanna, jamak. Singular dengan dual dengan plural tu. Untuk kata nama. Sebab bila dah jadi orang,
maka kamu kena guna yang tadilah, yang kita belajar dululah, yang minggu ke 2 minggu lepas kan kita belajar tajuk mufrad musanna jamak. Okey, yang ini baru saya tunjukkan ni adalah dalam keadaan dia punya tunggal lah, seorang pendengar lelaki. Daripada perbuatan dengar tu perbuatan kan, dengar tu perbuatan. Jadi kita tukar kepada pendengar sami'un. Bila dapat je perkataan sami'un tu, kamu kena tahulah itu baru seorang pendengar lelaki. Okey, jadi ada banyak lagi dia punya contoh dia. Okay, saya tunjukkan lagi dia punya contoh dia. Yang keadaan dia yang pertama ni. Masih lagi dari wazan fa'il. Iaitu daripada form fa'ilun yang tambah alif tu pada huruf yang kedua dia. Okey, contoh perkataan yaktubu. Okey, nanti dalam soalan memang dia bagi dalam bentuk fi'il mudhari'. Dia akan bagi dalam bentuk fi'il mudhari'. Jadi macam mana kamu nak cari asal dia? Kamu kena buanglah huruf mudhari' dia ni. Maksudnya kamu kena kembalikan balik kepada fi'il madhi dia. Bila nak kira huruf, kita kira huruf tu kan sebab kita nak tahu huruf root dia tu mesti 3 huruf asal kan dia cakap. Baru boleh guna wazan yang pertama tadi. Fa'il tadi. Okey, jadi perkataan yaktubu asal dia daripada huruf kaf, ta, ba. Jadi 3 huruf. 3 huruf asal. Maka boleh guna wazan fa'il tadi. Okey, jadi macam mana nak samakan dengan form dia ni, fa'il ni? Iaitu dia kata tambah huruf alif. Okey, jadi kamu jadikanlah kaf, ni kan huruf kaf tadi. Kaf huruf yang pertama tadi. Tambahlah alif di sini. Kaf, alif, ta, ba. Okey, jadi bacaan dia sama baris. Katibun. Fa'ilun katibun. Kalau yaktubu sedang menulis ataupun tulis kita fahamlah itu perbuatan. Okey, kalau katibun penulis. Katibun adalah penulis. Okey. Jadi yang ini adalah dia punya isim fa'il lah perkataan katibun ni. Okey, sama tak dia punya form dia dengan fa'ilun? Ya, sama. Sama dari segi apa? Dari segi baris dia dan dia punya huruf alif dia tu. Tambahan huruf alif dia adalah huruf yang kedua dia. Okey, contoh lain lagi perkataan yadrusu. Yadrusu ni adalah belajar. Belajar. Saya sedang belajar bahasa Arab. Saya sedang belajar bahasa English contohnya kan. Okey, jadi perkataan belajar tu kita fahamlah itu adalah kata kerja, perbuatan. Okey? Tukar kepada orang. Boleh ke? Boleh guna isim fa'il iaitu kamu kena kira dulu dal, ra, sin, ya memang 3 huruf asal, maka boleh guna form yang pertama tadi iaitu tambah alif pada huruf yang kedua dia. Darisun. Kalau darisun adalah pelajar. Daris isim fa'il dia lah. Pelajar. Maksudnya perkataan asal daripada perkataan belajar tadi tukar kepada orang, kita dapat darisun, pelajar. Okey, boleh faham ke? Boleh faham ke setakat ni yang form yang pertama ni, wazan yang pertama ni daripada perbuatan dia suruh tukar kepada isim fa'il. Daripada perbuatan dia suruh tukar isim fa'il. Okey, kalau saya bagi perkataan yashrabu. Yashrabu, minum. Okey, kalau kamu jadikan peminum ke orang yang minum. Okey, boleh tak kamu tukar kepada isim fa'il dia? Cuba kamu type dia punya jawapan di ruangan chat dia. Yashrabu tu drink, minum, sedang minum drinking, drink, minum. Okey, tukar kepada peminum. Orang yang minum. Apa dia punya isim fa'il dia? Syarib. Betul. Okey. Jadi shin tu kan tambah alif alif tu kita tambah selepas shin ni lah. Syarib. Okey. Betul lah? Jadi ini adalah dia punya isim fa'il dia. Okey, ini keadaan dia bila dia bagi
kata kerja tu, yang perbuatan mudhari' tu adalah huruf asal dia 3. Baru kita boleh guna form yang fa'il tadi ya. Okey, sekarang ni kita dah nak pindah yang ke seterusnya, iaitu kalau kita tengok keadaan yang kedua. Erika, kamu huruf dal tu bukan ra. Kamu salah, bukan dal, ra. Okey, kita tengok yang kedua. Form yang kedua ataupun wazan yang kedua. Masih lagi kita nak belajar ni daripada kata kerja tukar kepada isim fa'il. Masih tajuk yang sama, masih perbincangan yang sama. Cuma ya dekat sini, kan, dia bagi form dia ataupun wazan dia yang lain. Iaitu wazan muf'il. Muf'il. Bukan lagi fa'il, tapi muf'il. Tapi saya kira yang kedua ni senang sikit. Senang sikit tu apa? Sebab dia hanya tukar saja kepada huruf mim. Tukar saja kepada huruf mim. Okey, untuk kita menggunakan form muf'ilun ni, syarat dia mestilah huruf asal dia adalah 4 dan ke atas. Maksudnya 4, 5 ataupun 6 huruf asal dia. Dia punya mudhari' dia tu, dia akan bagi dalam bentuk mudhari'. Dia punya huruf asal dia mestilah 4, 5 ataupun 6. Maksudnya 4 ke atas lah. Lebih daripada 3, kita tak boleh guna form ataupun wazan fa'il. Kamu kena guna wazan muf'ilun. Muf'ilun ni, cara dia tukar macam mana? Okey, dia punya masukkan mim di depan ataupun gantikan mudhari' ya tu kepada huruf mim. Lepas tu kamu hanya bariskan huruf yang sebelum akhir dengan baris kasrah. Macam tadi pun sebenarnya letak baris kasrah jugalah kan. Fa'ilun. Kan? Jadi yang ini pun sama. Cuma yang ini kita hanya boleh pandukan huruf yang sebelum akhir tu dengan kasrah sebab mungkin ada yang huruf asal dia 5 ataupun 6, kita kena ikut dia punya baris mudhari' lah. 5 ataupun 6 huruf yang di tengah tu kita kena ikut dia punya baris mudhari' lah. Okey, contoh Contoh perkataan yatakallamu. Yatakallamu. Cakap, bercakap. Okey? Apa dia punya isim fa'il dia? Orang yang bercakap lah. Okey, orang yang bercakap. Yatakallamu. Okey, kalau saya tanya ni kan yatakallamu ni, kamu rasa berapa huruf asal dia? Cuba kamu bagi tahu dekat chat. Kamu rasa kamu nampak yatakallamu tu ada berapa huruf asal dia? Saya nak tengok ada tak yang betul. Kamu kira ada berapa? Selepas kita tolak ya lah. 4. 1, 2, 3, 4. Lagi ada yang jawapan lain ke? Okey, kalau kira 4 pun macam masih lagi selamat lah kan. Sebab kita, yang sebetulnya adalah Chong Min punya jawapan. Dia ada 5. Sebab dia ada syaddah dekat atas tu. Nampak tak? Ada syaddah. Yatakallamu ta ka lam lam. Mim. 5. Okay? Sebab tu dia menggunakan form yang nombor 2 ni. Iaitu muf'il. Okay, muf'il ni macam mana? Dia kata, ya ni kita gantikan dengan mim sahaja. Lepas tu baris sebelum akhir, letak baris kasrah. Yatakallamu, dia punya isim fa'il dia, orang yang bercakap jadi mutakallimun. Mutakallimun. Okay? Kenapa saya bagi contoh yatakallamu ni? Macam kenapa saya tanya tadi berapa huruf asal dia? Saya rasa dia punya form tu dapat faham kan? Kita gantikan mudhari' ya ni. Ya ni. Gantikan dengan mim. Lepas tu huruf sebelum akhir letak baris kasrah. Mutakallimun. Baris dia ikut baris mudhari' lah. Cuma dia punya baris sebelum akhir tu sebab kita nak samakan dengan baris muf'il ni. Kena letak baris kasrah. Kita tak bacalah mutakallam. Kita baca mutakallim. Okey, dan satu lagi, macam saya tanya tadi, kenapa saya tanya dia punya huruf asal dia? Ini tak apalah, masih selamat lagi. Macam Rohani cakap, dia kata mungkin dia rasa 4 huruf asal kan. Walaupun jawapan dia salah, tapi masih selamat lagi. Maksud saya, sebab dia masih lagi dia akan guna form yang nombor 2 ni. Sebab kan form nombor 2 ni mesti syarat dia 4 ke atas lah kan. 4, 5 ataupun 6. Tetapi, kamu kena awaslah. Contoh kalau dia bagi perkataan yudarribu. Okey, kalau sekarang yudarribu,
Kalau kamu tak kira yang dia punya huruf syaddah tu, mungkin kamu akan kata dia adalah 3 huruf asal. Betul lah? Tapi yang sebenarnya berapa huruf asal ni? Dal, ro, ba. Sepatutnya 4 huruf asal. Jadi kalau dia suruh tukar, yudarribu ni berlatih. Sedang berlatih, itu perbuatan kan. Kita nak tukar kepada pelatih, maka boleh ke kita guna form 1 tadi? Boleh ke darib? Tak boleh. Kena guna form yang nombor 2, wazan nombor 2 ni. Iaitu kena masukkan mim tu. Bukan yang alif. Jadi darib pula, sorry. Yudarribu, isim fa'il dia adalah mudarrib. Mudarribun. Okay? Mudarrib. Cara dia macam mana kita nak dapatkan wazan muf'il ni? Iaitu huruf ya mudhari' tadi gantikan dengan mim. Kan? Lepas tu huruf sebelum huruf kedua yang terakhir tu kan, kita kena kasrahkan. Kita kena kasrahkan. Dia punya baris yang tengah ni mu'allimah, ini kita ikut dia punya mudhari'. Ini dia ikut dia punya mudhari'. Dia sebenarnya macam ni ya. Kalau kamu nak kira dia punya huruf asal dia, huruf asal kita kira dia punya perkataan madhi dia. Sepatutnya lah. Tapi kalau dia punya soalan nanti, dia tak bagi dalam bentuk madhi. Kan kalau dia bagi madhi kan senang. Nampaklah terus mana dia punya berapa huruf asal dia kan. Sebab apa? Sebab dia punya baris memang dia ikut baris mudhari'. Okey, sebab tu dia punya baris mudhari' tu memang tepatlah dia punya baris dia. Cuma kita letak baris sebelum akhir tu kena kasrah. Kena kasrah. Okey, tengok contoh lain lagi. Okey, kalau saya bagi perkataan, saya minta kamu tukar kepada isim fa'il. Okey, sebelum tu saya bagi contoh dululah. Okey, perkataan contoh yastakhriju. Yang ini panjang sikit. Contohnya kan. Cuba kira ada berapa? Yastakhriju. Berapa huruf asal dia? Okey, dia punya huruf asal dia, yastakhriju ni, ini fi'il mudhari'. Kan? Kalau kamu nak tahu asal dia, kamu kena cari dia punya madhi dia. Madhi dia asal daripada perkataan istakhraja. Nampak tak? Sepatutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 huruf asal. Okey? Bila kata 6 huruf asal, maka kamu kena ikut dia punya wazan dia ataupun form yang kedua. Tak bolehlah guna yang fa'il tadi. Kena guna yang muf'il. Okey? Sebab dia 6. Okey. Lepas tu, macam mana nak tukar isim fa'il tadi? Ni, ya ni. Kan? Lepas tu, yang ini kebetulan memang baris bawah kan? Mustakhrij. Mustakhrijun, dia punya isim fa'il lah. Istakhraja, yastakhriju, sedang mengeluarkan. Mustakhrij, pengeluar. Pengeluar. Okey? Yastakhriju, isim fa'il dia. Mustakhrij. Boleh? Jadi yang lain tu semua ikut dia punya baris mudhari' dia. Cuma sebelum akhir tu, kalau yang ini kebetulan kasrah, tak apalah, memang boleh kasrah. Tapi kalau yang selain kasrah, kamu kena kasrahkan lah sebelum huruf akhir dia. Okey, tapi tak apalah, baris tu tak penting sangat. Saya tak tengok sangat. Yang kamu kena perhatikan betul-betul tu yang dia punya huruf alif tadi dengan mim ni lah. Huruf alif yang huruf tambahan tadi dengan yang mim ni. Kena tentukan dulu. Nak guna form 1 ke nak guna form yang nombor 2? Nak guna wazan yang fa'il tadi ke nak guna wazan muf'il? Jadi kalau nak tahu tu, kena tahu dulu huruf tambahan dia. Okey. Okey, cuba kamu tukar dia punya isim perkataan ni kepada isim fa'il lah. Okey, yata'awanu, sedang menolong. Apa dia punya isim fa'il dia? Ta, ain, alif, waw, nun. Itu memang ada 5 lah huruf asal kan? Okey, cuba tukar dia punya isim fa'il. Yata'awanu ni sedang menolong, tolong. Jadi kita nak tukar kepada penolong. Apa dia punya isim fa'il dia? Sebab dia punya huruf asal dia 5, maka tak boleh guna form yang pertama tadi. Tak boleh guna fa'il kan? Kena guna form yang kedua lah.
Muf'il. Ya, pandai. John Wei. Ya, betul. Muta'awin. Okey? Yang ni sebenarnya kan. Kamu buang ya tadi, ganti dengan mim. Mim tu di depan, depan sekali. Okey, jadi saya rasa boleh faham kan? Okey, itulah cara dia nak tukar daripada isim fa'il. Sorry. Nak tukar kepada perbuatan kepada isim fa'il. Jadi kalau saya suruh terangkan apa itu isim fa'il, kamu kena explain macam ni lah. Maksudnya perkataan isim fa'il ni kata nama pelaku, iaitu yang diambil daripada kata kerja. Perbuatan ditukar kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka kita namakan dia dengan isim fa'il, kata nama pelaku. Okay, jadi ni banyak lagi lah isim fa'il dia ni. Yang sebelah kanan kamu ni, kamu boleh tengok dia punya contoh yang menggunakan form pertama. Fa'il. Nampak tak semua dia punya huruf kedua dia alif. Katib, rakib, khain, ba'i', qari, badi, akhiz, akil, da'in, ramin. Semua dia punya huruf yang kedua dia adalah alif. Macam akhiz ni pun ada alif jugalah kan, sebab dia dua alif, dia gabungkan letak tanda mat. Akil. Okey, yang sebelah kiri kamu pula adalah yang menggunakan muf'il, wazan muf'il. Mutakallim, mutasawwiq, mustami', mu'tasim, mutafarrij, mutasabiq, muntahir, mutawadi', mutakharrij, mutaqa'in. Jadi yang ini adalah yang dia guna form kedua tu sebab tu mim tu di depan. Okey, digantikan je huruf mudhari' ya tadi kepada mim. Okey, sekarang ni boleh faham macam mana nak tukar daripada perbuatan kepada ismul fa'il daripada perbuatan tukar kepada kata nama pelaku. Okey, cumanya masih lagi kita nak cerita ni sebab macam yang saya bagi tahu tadi, yang contoh semua tadi pembaca, pendengar, pengeluar, apa lagi orang yang minum, orang yang pemain, penduduk, apa semua itulah kan. Itu semua isim fa'il ni bagi contoh baru tunggal lelaki. Baru seorang lelaki. Seorang pelajar lelaki, talib. Seorang penulis lelaki, katib. Okey, seorang pendengar lelaki, mustami', contohnya. Seorang pembantu lelaki, muta'awin. Yang kamu dapat tadi tu, yang kamu bagi jawapan tu, itu baru tunggal lelaki. Okey, sekarang ni kita kena flashback balik, kita kena ingat balik tajuk yang kita belajar yang mufrad musanna jamak lah. Bila dia dah jadi dalam bentuk kata nama, maka kita boleh gunalah dia punya formula yang musanna ataupun jamak tu. Kalau dia kata seorang pemain lelaki, macam mana nak jadikan dua pemain lelaki? Maka tambah alif nun. Apa dah? Bahith. Seorang penyelidik lelaki. Baru lelaki daripada dia punya perbuatan yabhathu. Yabhathu. Selidik. Selidik tu perbuatan. Jadikan isim fa'il. Kamu akan dapat bahith. Kamu guna form yang pertama. Sebab apa? Sebab ni kan huruf asal dia 3. Sebab tu dia jadi bahith. Dia guna form fa'il. Okay? Bila dah dapat bahith ni adalah isim fa'il lah. Kita tak panggil fa'il lagi lah. Kita guna isim, kita namakan dengan isim fa'il lah. Sebab dia dah jadi orang kan. Penyelidik. Researcher. Okey, jadi yang ini bahith ni baru seorang penyelidik lelaki. Jadi bila dah kata seorang kan, itu adalah kata nama lah orang kan. Macam mana nak jadikan duaan? Maka kamu kena guna formula yang duaan, musanna. Okey, duaan. Kenapa tak guna yang formula mudhari' mu'allimah? Kenapa tak guna madhi? Madhi mudhari' amar tu itu tajuk perbuatan. Kamu jangan confuse sebab sekarang ni kita dah tukar dia jadi orang. Bahith, researcher kan, penyelidik, orang lah. Jadi kalau nak tengok bilangan ni, kalau daripada kata nama ni kan, orang ni tukar kepada bilangan 2 ataupun jamak, kita kena guna formula yang musanna jamak tu lah. Mufrad, musanna, jamak. Okay, jadikan 2 tambah alif nun, bahith, bahithani. Jadikan ramai, jamak muzakkar salim, waw nun, bahithun. Jadikan seorang researcher perempuan, bahithah tambah ta marbutah. Jadikan 2 tambah ta alif nun,
bahithatan. Jadi kan ramai tambah alif ta. Yang ini jamak muannas salim. Okey, samalah juga. Yang ini contoh yang diguna form fa'il kan bahith, bahith, bahithani, bahithun, bahithah, bahisatani, bahisat. Yang ini dia guna yang sebelah kiri kamu ni dia guna form muf'il. Mustakhdim, seorang pengguna lelaki. Jadi kalau dua mustakhdimani. Tambah alif nun. Mustakhdimuna. Mustakhdimah, mustakhdimatani, mustakhdimat. Okey? Sekejap okey. Okey. Sebab apa saya bagi tahu yang ini ni? Sebab dalam soalan nanti, kan, dalam soalan nanti kemungkinan dia punya fi'il tu sendiri, mudorek tu kan, bila dia cakap kepada kamu suruh tukar kepada isim fa'il, tak semestinya dia bagi mudorek yang merujuk kepada satu lelaki sahaja. Yang ini yang bahasu ni dia ambil daripada dhamir huwa. Huwa yabhathu. Pada dia sedang menyelidik. Jadi dia kat sini adalah seorang lelaki ya. Jadi sebab tu bila tukar kepada isim fa'il, kamu kena guna huwa bahith. Saya contohin kat atas Huwa bahith. Okey, dia seorang penyelidik lelaki. Okey, jap. Kita try buat slide lain. Kalau dia bagi tunggal lelaki, senanglah kalau dia bagi dalam mudorek ni, kalau dia bagi yang tunggal lelaki, kan, sebab yang saya terangkan tadi memang tukar daripada yang tunggal lelaki. Terus tukar kepada huwa bahith. Kan, kamu guna wazan fa'il tadi. Okey, tapi kalau dia bagi mudorek, contohnya lah kan, sebab yang ini dia nak mencabar kita punya fikiran lah. Maksudnya dia bagi soalan yang susah sikit. Sebab mudorek pun kan ada banyak. Mudorek kan ada yang dia seorang lelaki sedang menyelidik. Betul? Dia mereka dua orang lelaki sedang menyelidik. Nampak tak? Ataupun dia seorang perempuan sedang menyelidik. Okey, contoh yang ini huwa yabhathu, kita tahulah ini seorang lelaki. Okey, tapi kalau dia bagi hiya, contoh tabhathu. Jadi yang ini ni perkataan tabhathu ni kan, kamu nak tukar kepada isim fa'il, boleh ke kamu guna hiya bahith? Tak boleh. Kamu kena tambah ta marbutah pula untuk menunjukkan dia adalah seorang perempuan. Sebab tu mudorek dia tak guna lagi ya. Dia guna tabhathu. Yang ini bukan saja masuk tajuk mudorek hari tu, kena ingat pula tajuk mufrad musanna jamak pula, lepas tu baru masuk yang isim fa'il. Semua tu berkait. Yang utama sekali, yang tadi, kan, dia cakap tadi nak tukar kepada isim fa'il ni, mula-mula kena tahu dulu dia punya huruf asal dia lah. Sama ada kita nak tengok nombor 1 atau nombor 2. Cuma sekarang ni bila kita nak bincangkan kalau sekiranya mudorek yang dia bagi tu adalah merujuk kepada seorang perempuan ataupun dua lelaki ataupun ramai lelaki ataupun dua perempuan ataupun ramai perempuan. Okey, yang ini yang saya tunjuk ni. Saya tulis kat sini lah. Satu lelaki, satu perempuan. Okey, kalau dua lelaki. Contoh. Kalau dua lelaki, dia tak akan bagi yabhathu lagi. Dia akan bagi yabhathani. Okey. Yabhathani, dua orang lelaki yang sedang menyelidik. Yang sedang selidik. Dua lelaki. Okey. Dia kata perkataan yabhathani ni tukar kepada isim fa'il. Masih lagi kita guna form yang pertama tadi. Nampak tak kat sini? Bila dah jadi yabhathani ni, mulalah kamu confuse. Confuse tu macam mana? Alah mu'limah, macam mana nak tahu huruf asal dia tu? Sebab dah banyak sangat huruf tambahan dia. Nampak tak di sini ya? Ya ni, ini bukan huruf asal. Okey, alif nun ni huruf asal ke tidak? Sebab ini menunjukkan bilangan 2. Kan, bila dia nak mudorek untuk dua lelaki, dia akan tambah lagi alif nun kat belakang. Nampak tak? Jadi yang ini masih lagi kita guna fa'il sebab huruf asal dia adalah 3.
Cumanya, bila tukar kepada dua penyelidik lelaki, maka kamu tak bolehlah guna huma bahith. Kena guna bahithani. Huma bahithani. Walaupun kat sini kamu kata, kan alif nun, senanglah kita tambah alif nun. Bukan begitu sepatutnya dia punya cara dia. Mungkin kita boleh buatlah untuk keadaan musanna, tapi kamu kena hati-hati kalau untuk ramai perempuan. Perempuan dia lain sikit. Okey, saya cuba pergi satu-satu. Okey, kalau dua perempuan, kat sini dia akan bagi huma tabhathani. Pada dia punya mudorek tau sebab dia nak bagi tahu kata perempuan. Jadi kalau dua penyelidik perempuan, bahisatani. Okey. Okey, kalau lelaki, dia akan bagi hum, mudorek dia akan guna yabhasuna lah untuk hum. Okey, kalau penyelidik lelaki, hum bahithuna. Jadi ni dah kira macam topik susah sikit lah kan, perbincangan yang susah sikit, advance sikit ni. Jadi yang ini pun kena betul-betul faham lah. Tapi kalau yang mudorek hari tu pun tak berapa nak faham, susah lah. Okey, yang ini ni, yang belakang sekali ni, yang bawah sekali hunna. Hunna dia akan bagi yabhasna. Cuba kamu belik semula untuk yang mudorek. Depan dia guna ya, belakang dia tambah na. Tapi kalau nak jadikan ramai penyelidik perempuan, bukan kita tambah na. Tapi kita tambah alif ta, bahithat. Yang ini lain. Kenapa tambah alif ta, Mu'alimah? Kan untuk ramai perempuan kita kena guna jamak muzakkar salim. Orang kan? Kalau untuk orang, kena tambah alif ta. Jamak muzakkar salim, dia punya kaedah dia tambah alif ta. Jadi kalau dia bagi perkataan yabhasna, maka kamu kena bagi dia punya isim fa'il dia bahithat. Ramai penyelidik perempuan. Maksudnya kat sini dia punya mudorek dia dengan dia punya isim fa'il dia kena match. Okey, kalau satu lelaki, isim fa'il pun kena satu lelaki lah. Kalau dia bagi seorang perempuan, satu perempuan, dia punya isim fa'il pun mesti seorang perempuan. Okey, kalau dia bagi dalam mudorek dia untuk 3 orang perempuan sedang menyelidik. Nampak tak di situ? Kan ramai jamak. Maka dia punya ni pun kena bagi dalam bentuk jamak. Isim fa'il dia. Okey, yang ini saya ada tunjukkan contoh dia. Kan sebab fi'il mudhari' kan ada 14. Okey. Okey, dia punya isim fa'il dia pun mungkin ada yang samalah. Mungkin ada yang sama, ada yang tak samalah. Contoh macam adrusu, daris. Kan adrusu saya sedang belajar, seorang. Jadi isim fa'il dia daris. Sama ada dengan anta. Anta pun seorang. Kamu seorang lelaki sedang belajar. Maka dia punya isim fa'il dia samalah daris juga. Sebab seorang. Okey. Yang ini mungkin ada samalah. Adrusu di isim fa'il dia daris. Nadrusu ada 4. Sama ada darisani, 2 pelajar lelaki. Darisatan, darisun, darisat. Okey. Tadrusu, daris. Tadrusani, darisani, 2 pelajar lelaki. Jadi dia punya mudorek dengan dia punya isim fa'il ni kena selari. Okey. Yang contoh yang dibagi tadi itu baru seorang. Baru untuk tunggal lelaki. Tak mustahil lah kalau dia bagi mudorek yang lain. Contohnya kalau mudorek yang ramai perempuan. Kan? Contoh yang ini. Yusa'idna. Yusa'idna ni yang last kali ni. Yusa'idna. Yusa'idna maksudnya 3 perempuan sedang menolong. Jadi kalau nak tukar kepada isim fa'il, mula-mula kena tahu dulu kan huruf asal dia. Iaitu mesti dululah sebab kita nak tahu guna form 1 ke form yang kedua. Jadi kamu kena buang ni, dia punya huruf tambahan ni. Sin, alif, ain, dal. Okey, ada 4 huruf asal. Bila 4 huruf asal, barulah boleh tukar kepada isim fa'il dia adalah musa'id. Okey, cuma sekarang dah selesai ke belum? Sebab apa? Sebab yusa'idna ni kan merujuk kepada 3 perempuan. Okey, jadi apa yang kamu kena buat lagi? Tambah lagi alif ta. Kena guna jamak muannas salim sebab untuk ramai perempuan.
Maka yusa'idna tadi dia punya isim fa'il dia apa? Musa'idat. Musa'idat. Itu kamu kena go through satu-satu lah. Itu sekiranya kalau dia bagi mudhari' itu bukan hanya untuk tunggal lelaki. Kalau tunggal lelaki, kita boleh stop sampai sini je. Yusa'idu tadi kan? Macam yang saya bagi tahu tadi, form yang nombor 2. Okey, sebab dia lebih daripada 3. Okey, tambah, tukar kepada mim saja. Musa'id. Okey, dah stop. Sebab apa? Dah tukar kepada isim fa'il. Seorang penolong lelaki. Cukup lah. Yang problem ni bila dia bagi dalam bentuk duaan ataupun ramai. Tak kisahlah untuk lelaki ataupun perempuan. Jadi kamu kena tukar pula ataupun kamu kena praktikkan pula tajuk yang duaan, jamak dengan jamak lah. Musanna dengan jamak muzakkar salim ataupun jamak taksir ataupun jamak muannas salim. Okay? Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada. Kita nak cuba tengok dia punya latihan. Okey, boleh download unit yang ke-6 dalam Smart V3 tu. Kita terus kepada latihan yang berkaitan apa? Isim fa'il. Okey, isim fa'il kata nama yang menunjukkan kepada pembuat. Ni kata nama, ini bukan perbuatan. Sebab itulah nanti bila dah dapat tunggal dia, kamu boleh guna yang formula musanna ataupun jamak lah sebab dia dah jadi orang nanti kan. Maka boleh guna untuk musanna dan jamak sekiranya kalau dia minta untuk bilangan duaan ataupun ramai. Okey, tengok muka surat 68, latihan 6.7. Arahan dia, hawil al-fi'al al-mudhari' ila ismil fa'il kama fil misal. Okey, yang ini dia suruh kamu tukar daripada isim fa'il, ditukar daripada mudhari' kepada isim fa'il. Okey. Jadi cuba kamu tengok dululah. Soalan 1, 2, 3, 4. Soalan 1, 2, 3, 4 tu semua huruf asal dia 3. Bila kita dah buang ya tu, kamu cuba kira. Semua huruf yang tinggal dia tu adalah 3. Maka kita guna form yang pertama lah, fa'il. Yasma'u. Isim fa'il dia adalah sami'un. Yaghsilu. Yaghsilu sedang membasuh. Orang yang membasuh kita panggil ghasil. Yakhruju. Sedang keluar. Okay, orang yang sedang keluar tu, orang yang keluar kita panggil kharijun. Isim fa'il dia. Yaftahu, sedang membuka. Okay, orang yang membuka kita sebut fatih. Ini isim fa'il dia. Yusafir. Okey, mula daripada soalan yang kelima. Okey, kira. Sin, alif, fa, ra. Ni 4. Maka tak boleh guna yang alif tadi kena guna form yang kedua lah. Yusafir sedang mengembara. Pengembara musafirun. Seorang pengembara lelaki. Yusa'id pun sama. Sedang menolong. Okey, penolong. Isim fa'il dia musa'idun. Yatakallamu. Sedang bercakap. Isim fa'il dia mutakallim. Orang yang bercakap. Okey, ni dia punya isim fa'il lah. Okey, yang ini mudah lah. Soalan yang atas tu mudah aja. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Yang ini lah agak susah sikit. Latihan yang 6.7 ni, 8 ni lah. Okey. Hawil al-fi'ala ila ismil fa'il thumma dha'u fil fara'. Okey, yang ini agak susah sikit sebab apa? Sebab yang dalam kurungan ni, ini adalah fi'il mudhari'.
yang kamu akan tukar kepada isim fa'il. Cuma yang mudhari' yang dia bagi ni ada yang dalam seorang lelaki, ada yang seorang perempuan, ada yang ramai lelaki, ada yang ramai perempuan. Jadi, bila kamu dah dapat dia punya perkataan isim fa'il tu, kamu kena pula tambah sama ada alif nun untuk menunjukkan dua orang, kan? Ataupun tambah waw nun untuk menunjukkan ramai lelaki, ataupun tambah alif ta untuk menunjukkan ramai perempuan. Tajuk yang musanna dengan jamak tu lah. Okey, cuba tengok soalan nombor 1. Nombor 1 okey lagi. Anta muhtaram. Mula-mula kena tahulah anta, kamu seorang lelaki. Muhtaram yang dihormati. Okey, dalam kurungan dia bagi perkataan yuhadir. Yuhadir sedang bersyarah. Seorang lelaki yang sedang bersyarah. Okey, maksudnya dekat sini kita nak jadikan ayat kamu seorang pensyarah lelaki yang dihormati. Kan? Sebab kita nak masukkan isim fa'il lah. Jadi perkataan yuhadir mula-mula kena tukar kepada isim fa'il. Kiralah huruf asal dia lepas tolak ya, ha alif dot ra. Okey, jadi isim fa'il dia kena guna form yang kedua. Iaitu masukkan mim. Ni senangnya lah, sama macam yang awal-awal tu lah, muhadir. Anta muhadir muhtaram. Kamu seorang pensyarah lelaki yang dihormati. Okey. Seterusnya yang nombor 2. Nombor 2 dia bagi ayat Maria. Maria ni nama perempuan Mumtazah yang cemerlang. Mumtazah cemerlang Okey, tengok perkataan taktubu. Seorang perempuan sedang menulis. Ni perbuatan lagi lah kan. Kita nak ganti kepada seorang penulis perempuan. Kenapa mesti perempuan? Sebab ayat dia bagi dalam Maria, kan? Dia kata Maria ni perempuan lah. Ataupun kita boleh tengok mudhari' tu sendiri. Huruf mudhari' dia bagi ta, taktubu. Okey, untuk dhamir hiya. Sebab seorang perempuan. Okey, mula-mula kita kenal pasti dulu. Taktubu ni huruf asal dia berapa? Kaf, taba, ya, 3. Maka kena guna form yang pertama, katib. Okey, cuma kita selesai sampai sini ke belum? Katib baru seorang penulis lelaki. Macam mana nak jadikan perempuan tambah tak marbutah? Maka jawapan dia jadilah katibah. Okey. Kat sini kalau kamu jawab Maria katib Mumtazah, maka jawapan kamu salah lah. Kamu kena jawab Maria katibah. Maria seorang penulis yang cemerlang. Okey. Soalan yang ketiga, Ibrahim. Ibrahim ni nama lelaki. Mahirun. Mahir. Yang cekak. Okey, dia bagi perkataan yaktubu. Yang ni saya rasa pun senang. Yaktubu sedang menulis. Kan? Buang je lah. Kira 1, 2, 3. Jadi dia punya isim fa'il dia jadilah katib. Yang ni terus boleh letak katib lah sebab seorang penulis lelaki. Sesuai lah dengan Ibrahim tadi. Katibun. Ibrahim katibun mahirun. Ibrahim seorang penulis yang mahir. Okay. Soalan yang keempat, Hamidah. Hamidah ni nama perempuan. Muhazzabah yang sopan. Okey, takhdumu sedang membantu. Sedang membantu. Sedang bantu. Perempuan lah kan? Seorang perempuan yang sedang membantu. Okey, kita nak jadikan pembantu. Hamidah seorang pembantu perempuan yang sopan. Okey, mula-mula kena kenal pasti dulu. Okey, bila kita buang buang ta, kha dal mim 3 huruf. Jadi guna form yang pertama, khadim. Cuma kat sini boleh ke kita masukkan khadim terus? Tak boleh. Kena lagi tambah ta marbutah. Sebab apa? Sebab kan Hamidah. Jadi dia punya jawapan dia khadimah. Hamidah khadimatun muhazzabah. Hamidah seorang pembantu yang sopan.
Okey. Nombor 5. Haulai, mereka ini. Mahirun, yang mahir. Mereka ini merujuk kepada ramai lelaki. Ya. Yang ini ramai lelaki. Okey, macam mana tahu? Okey, tengok perkataan yal'abuna. Yal'abuna. Yang ini susah sikit lah. Nombor 5 ni. Yal'abuna ni. Kamu kena tahu dia punya root dia. Tak boleh kira sekali dengan huruf tambahan. Yal'abuna ni 3 orang lelaki sedang main. Sedang main. Nampak tak? Okey, mula-mula kena tahu dululah. Okey, bila kita buang ya dengan waw nun yang huruf tambahan ni, baru kita tahu, oh, huruf asal dia rupa-rupanya hanya ada 3 lam, ain, ba. Okey, huruf asal dia. Saya tulis dulu. Huruf asal dia lam, ain, ba. Okey, bila lam, ain, ba, maka tak boleh guna mul'ib. Tak boleh guna form kedua. Kena guna wazan yang pertama. Iaitu la'ib. Masukkan alif. La'ib. La'ib baru seorang pemain lelaki. Okey, dah habis ke? Belum. Tambah lagi waw nun. Barulah dapat jawapan dia. Haulai la'ibuna mahirun. Mereka ini adalah pemain-pemain lelaki yang mahir. Barulah bersesuaian dengan mudhari' yal'abuna tadi. Kalau kamu bagi la'ib, itu masih salah. Kena bagi la'ibuna sebab merujuk kepada ramai lelaki. Okey? Okey, seterusnya soalan yang ke-6. 6 pun agak susah sikit. Yang ini pun selalu lagi-lagilah student akan confuse. Sebab kalau macam yang waw nun ni, yang untuk ramai lelaki ni sekurang-kurangnya mudhari' dia pun tambah waw nun. Lepas tu kita tukar kepada jamak muzakkar salim pun kamu kena tambah waw nun. Kan? Mungkin kamu tersedarlah nanti. Tapi kalau untuk ramai perempuan lain, okey, antunna, kamu ramai perempuan. Kamu semua perempuan ila Johor, ke Johor. Okey, tusafirna, sedang mengembara. Okey, sedang mengembara ni untuk 3 perempuan. 3 perempuan itu sedang mengembara. Ataupun sedang pergi pun boleh, sedang melancong pun boleh. Okey, tusafirna. Okey, mula-mula kita nak tahu dululah huruf asal dia. Buang ta, buang na. Na ni pun huruf tambahan. Jadi, yang tinggal hanyalah safir. Okey, baru tahu. Oh, 3 huruf tambahan. 4. Sin, alif, fa, ra, 4. Jadi, kena guna yang mim. Musafir. Musafir barulah jadi isim fa'il dia. Seorang pengembara lelaki. Dah ke? Belum lagi. Tambah lagi alif tak. Kenapa tak tambah na mu'alimah? Itulah saya cakap. Kamu jangan confuse. Kebetulan kalau macam yang atas tadi kan. Dia punya mudhari' dia tambah waw nun. Untuk jamak muzakkar salim pun tambah waw nun. Itu kebetulan. Huruf tambahan pada mudhari' dengan jamak muzakkar salim tu sama. Tambah waw nun. Kebetulan sama. Tapi kalau untuk yang ramai perempuan ni tak sama. Kalau mudhari' dia tambah na. Itu kaedah mudhari'. Kamu tengoklah balik. Dia punya domer antunna tu. Dia tambah na belakang dia. Tapi kalau jamak dia, jamak mu'annas salim, kan, untuk ramai perempuan, kita bukan tambah nun, kita tambah alif ta. Musafirat. Ramai pengembara perempuan. Antunna musafirat ila Johor. Okay, jadi ini jawapan dia. Okay, last kali. Adil yarji'u. Ini pun senang ya kan. Yarji'u 1, 2, 3. Okay, raji'. Kena guna form yang pertama lah. Adil raji'un minal Madinah. Yarji'u sedang pulang. Jadi raji' orang yang pulang lah. Adil merupakan orang yang pulang dari bandar. Mungkin yang agak susah sikit tu mungkin soalan yang nombor 5 dan 6 je lah. Yang saya kira lah. Yang lain tu sama ada sebab semua tunggal kan. Cuma jangan lupa tambah ta marbutah lah kalau untuk feminin. Okey. Setakat ni ada soalan? Okey, seterusnya. Latihan 6.9. Hawil kama fil misal. Yang ini dia suruh ubah seperti dalam contoh. Okey, yang ini dia suruh kamu ubah ni
bukan lagi dia suruh cari dia punya isim fa'il. Tak, sebab dia dah bagi dia punya isim fa'il dia lah. Dah ada isim fa'il. Cuma kamu kena praktikkan tajuk yang musanna jamak lah. Lebih kepada tajuk musanna jamak. Sebab yang ini dia dah bagi. Anta talib. Ini isim fa'il. Dia guna form 1. Iaitu daripada perbuatan asal dia yatlubu. Yatlubu, isim fa'il dia talib lah. Kamu seorang pelajar daripada perbuatan belajar. Jadi pelajar. Kan? Dan satu lagi perkataan mujtahid. Ini guna form yang kedua. Daripada perbuatan yajtahidu. Perbuatan bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang yang bersungguh-sungguh, dia jadi mujtahid. Itu isim fa'il dia. Jadi yang ini tak perlu lagi tukar kepada fa'il muf'il tu, tak perlu kepada isim fa'il. Dia dah bagi ya. Cuma kat sini dia bagi contoh lagi. Kalau dia punya dhamir itu adalah dua orang lelaki, kan? Kamu kena guna yang formula musanna itulah, tambah alif nun. Antuma talibani. Kamu dua orang lelaki, dua pelajar lelaki. Nampak tak? Talibani mujtahidani. Ini pun kena tambah alif nun. Okey. Jadi dua perkataan ni, dua perkataan yang belakang ni, kan? Kalau dia bagi dhamir tunggal, tak perlu tambah apa-apa lah. Tapi kalau tunggal perempuan, kena tambah ta marbutah lah. Lepas tu kalau dia bagi dhamir itu merujuk kepada dua orang, kena tambah alif nun. Kalau merujuk kepada ramai lelaki, tambah waw nun. Kalau ramai perempuan, tambah alif ta. Tapi kalau untuk perkataan jamak ni, kadang-kadang ada juga menggunakan jamak taksir. Jadi kalau jamak taksir, kamu gunalah jamak taksir. Tak perlulah guna jamak muzakkar ataupun muannas salim tu. Tengok dia punya perkataan lah untuk ramai lelaki. Okey, nombor 1, anti. Okey, yang ini dia bagi kamu, ayat yang pertama, kamu seorang lelaki lah. Kamu seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Okey. Jadi kita nak tukar kepada kamu seorang perempuan. Anti talib jadi talibah. Bagus ikut yang ayat atas ni lah. Sebab dia tunggalan. Anti talibah. Mujtahid jadi mujtahidah. Okey. Okey, antum. Ini satu perempuan, sorry. Antum tiga lelaki punya. Kamu ramai lelaki. Yang ini. Perkataan talib ni. Untuk ramai lelaki. Ramai pelajar lelaki. Diguna jamak taksir. Yang ini saya nak kamu letak perkataan tulab. Antum tulab mujtahiduna. Okey, perkataan talib kita belajar dah hari tu. Dia punya jamak tak boleh bagi talibuna. Dia bukan yang tambah alif nun, dia guna tulab. Maka kamu kena bagi tulab lah kat sini. Antum tulabu mujtahiduna. Okey. Antunna, antunna ni untuk kamu ramai perempuan. Antunna, antunna tambah apa? Alif ta lah. Jamak muannas. Antunna talibat mujtahidat. Okey, Hia satu perempuan. Hia talibah mujtahidah. Yang ini lebih kepada tajuk yang musanna jamak tu lah, sebab kan dia dah tukar kepada isim fa'il lah. Huwa ni sama macam contoh. Huwa talibun mujtahid. Okey, nahnu, yang ini ada 4 jawapan lah. Sebab untuk 2 lelaki pun boleh, 2 perempuan pun boleh, 3 lelaki pun boleh, 3 perempuan pun boleh. Nahnu ni maksud dia kami kan. Kamu nak bagi jawapan dia sama nombor 2 pun boleh, nombor 3 pun boleh. Ataupun yang 2 orang pun boleh. 2 orang, talibani mujtahidani. Okay. Yang ini pun sama. Ini pun ada 2 jawapan. Untuk 2 lelaki boleh, 2 perempuan pun boleh. Sebab huma mereka berdua. Saya bagi yang contoh 2 perempuan.
Talibatani mujtahidatani. Okey, dah habis. Okey, ada soalan? Tak ada? Okey, last kali. Last ke? Ha. Okey, cuba tengok latihan yang terakhir ni. Ajril hiwar kama fil misal. Okey, dia suruh lakukan perbualan seperti dalam contoh. Okey, tengok dia punya yang ini pun sebenarnya dia dah bagi dah dia punya isim fa'il dia tu. Kamu dah tak perlu lagi bagi dalam bentuk isim fa'il ni. Perkataan kedua ni semua isim fa'il. Muhadirah, seorang pensyarah perempuan. Daripada perbuatan bersyarah kan? Seorang pensyarah perempuan. Jadi yang ini dia dah tukar kepada apa? Isim fa'il lah. Dhabit, seorang penyelia, lelaki daripada perbuatan menyelia. Kan? Tabib, doktor lelaki. La'ib, seorang pemain. Muzi'ah, muzi'ah DJ radio. Mudir, pengurus. Syurtiyah, polis. Yang ini tak ada pun kamu dia minta apa? Dia minta kamu tukar kepada isim fa'il lah. Jadi dia lebih kepada kamu buat ayat perbualan mungkin soalan macam ni mungkin selalunya dia berada dalam bahagian yang penulisan. Kalau dalam exam lah, selalunya dia bagi dalam bentuk yang di bahagian penulisan. Okey, kamu baca dia punya soalan tu elok-elok kan. Lepas tu dia minta kamu ni lah, kamu buat ayat yang sama Okey, haza Ruslan. Ni Ruslan ni dia ulang 2 kali. Huwa tajir. Boleh tengoklah cara dia. Cuma kat sini satu lagi mungkin kena tengokkan dia punya penggunaan haza ni dengan huwa. Ini tajuk isim isyarah dengan domir lah pula. Sebab kalau perempuan kita tak boleh guna haza, kena guna hazihi. Okay? Kalau domir pula kena guna hiya. Itu kena tukar. Yang lain samalah. Okey, dia bagi soalan Ruslan dengan tajir. Peniaga lelaki. Okay. Haza Ruslan. Ini Ruslan. Ini dia punya ayat dia. Ini Ruslan. Okay. Dia seorang peniaga. Okay. Ahlan Ruslan. Selamat berkenalan. Ataupun hai Ruslan. Fursah sa'idah. Gembira berjumpa kamu. Okay. Jadi yang kamu kena tukar tu adalah perkataan orang tu. Kan Roslan tu, hak color kuning tu kamu kena tukarlah dengan perkataan yang dia bagi ni. Pada perkataan yang pertama ni. Kan yang color kuning tu, kamu gantikanlah dengan perkataan yang dia mahu tu. Manakala perkataan yang nombor 2 tu, tajir tu, mungkin dia punya peniaga, pekerjaan dia lain-lain lah kan. Yang saya purplekan tu, itu dia punya kedudukan bagi perkataan yang nombor 2 lah. Lepas tu yang lain tu cuma perhatikan penggunaan haza dengan huwa. Kalau lelaki haza lah dengan huwa. Tapi kalau perempuan hazihi hiya. Ini kena tengok balik isim isyarah dengan penggunaan domir. Okey, contoh nombor 1 dia bagi Rabi'ah. Muhadirah, pensyarah. Okey, macam mana nak buat ayat perbualan? Okey, ayat perbualan ni maksudnya ada 2 orang lah. Okey, dia perkenalkan yang pertama lah. Orang pertama ni perkenalkan. Hazihi Rabi'ah. Hiya muhadirah. Ini Rabi'ah. Dia seorang pensyarah perempuan. Ahlan Rabi'ah. Ulang balik perkataan Rabi'ah tadi. Fursah sa'idah. Yang ni tiru je balik. Fursah sa'idah. Gembira jumpa kamu. Fursah sa'idah. Okay. Yang saya akan tengok nanti, kalau saya tanda nanti yang utama sekali, saya akan tengok yang ni lah penggunaan
isim isyarah. Okay. Penggunaan isim isyarah lah. Sama ada kamu guna betul ke tak hiya untuk apa? Untuk perempuan. Hazihi untuk perempuan. Inilah dia punya isim isyarah dia. Ini yang penting sekali lah. Okay, Daniel. Daniel nama lelaki. Tabib penyelia. Okay, macam mana nak buat ayat sama tadi? Haza Daniel. Ini Daniel. Huwa tabib. Dia seorang penyelia. Ahlan Daniel. Fursah sa'idah. Okay, yang ni dia guna haza sebab lelaki. Yusuf. Tabib, doktor. Doktor bukan isim fa'il lah. Okay, Yusuf dengan tabib. Haza Yusuf. Huwa tabib. Tabib. Ahlan Yusuf. Hai Yusuf. Fursah sa'idah. Okay, kamu lengkapkan yang seterusnya lah. Saya bagi dia punya makna dia. Rosli. Rosli lelaki lah. Rosli dengan pemain. Haza Rosli huwa la'ib. Ahlan Rosli. Fursah sa'idah. Okay, Sofia. Sofia perempuan. Muzi'ah DJ. هذه صوفيا هي مذيعة. أهلا صوفيا. فرصة سعيدة. أحكاو. أحكاو lelaki. Mudir pengurus. هذا أحكاو هو مدير. أهلا أحكاو. فرصة سعيدة. Okay, Suzy. Suzy nama perempuan. شرطية. Polis. Tak apalah. هذه سوزي هي شرطية. أهلا سوزي. فرصة سعيدة. Okay, boleh jawab seterusnya lah. Okay, jadi itu kita punya pelajaran untuk hari ni lah. Berkait dengan isim fa'il. Isim fa'il, kamu kena ingat isim fa'il ni asal dia diambil daripada perkataan perbuatan, iaitu fa'il, dijadikan orang, kan, dijadikan kata nama. Jadi contoh main tadi, tukar kepada pemain. La'ib, yal'abu, tukar kepada la'ib. Okay, lepas tu dia punya form dia ataupun kaedah dia, wazan dia ada dua. Sama ada yang wazan fa'il ataupun muf'il. Macam mana nak pilih fa'il? Fa'il syarat dia mesti 3 huruf asal. Manakala muf'il syarat dia mesti 4 dan ke atas lah dia punya huruf asal. Okey, bila dah dapat isim fa'il tadi, selalunya di dalam bentuk satu tunggal lelaki. Jadi kamu kena sesuaikan pula macam mana isim fa'il kalau dalam keadaan 2 orang. Tambah alif nun. Jadi kalau untuk ramai lelaki, tambah waw nun. Kalau ramai perempuan, tambah alif ta. Kalau seorang perempuan, kena tambah ta marbutah. Jadi barulah dia punya mudorek dengan isim fa'il tu, dia kena selari. Kalau dia bagi dalam mudorek dia dalam seorang lelaki, tak apalah kita bagi dalam seorang lelaki. Tapi kalau mudorek dia bagi 2 lelaki, maka dia punya isim fa'il pun mesti kena 2 lelaki. Okay? Kalau mudorek dia ramai lelaki, maka isim fa'il pun mesti dalam bentuk ramai lelaki. Dan seterusnya. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, boleh tak saya nak minta kamu, sekejap saya try tekan dulu. Saya nak main quiz is ni. Saya nak semua jawab soalan dia, soalan objektif je. Berkaitan semua tajuk bahasa Arab, bahagian yang tata bahasa lah. Okay, jadi saya nak minta kamu tolong jawab.
Yang ini dia punya pemenang dia dikira orang yang paling cepat lah kan jawab dan jawapan yang paling betul. Jawapan yang betul dan yang paling tepat lah kan. Okey, jap. Saya bagi dia punya link dia. Nak responding dulu pula. Sekejap eh. Okey, cuba kamu masuk dalam page tu dulu. Dapat tak? Ada dia minta kod ke? Kalau ada dia minta kod, masukkan kod ni 004071. Siapa lah masuk? Saya akan tekan start dulu kau. Erika sudah, BG dua set. Paramiswari. Bernama lah, bernama. Brian. Lagi? Okey. Lagi yang lain? Baru berapa orang ni? Yang ini semua tajuk dia ada fi'il madhi, mudhari', amar ada, isim isyarah ada, musanna, mufrad musanna, jamak ada, isim fa'il pun ada. Jadi ada 10 soalan. Dia punya dia punya soalan semua objektif saja. Jadi kamu boleh pilih lah dia punya jawapan dia. Kita nak tengok lah kamu punya faham tu macam mana. Faham ke tak? Boleh tengok hasil dia nantilah. Berapa orang lagi belum join? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru. Lagi? Joyce belum? Rohani belum? Ram? Yang BG 211 ni siapa? 28, 238 ni. Kod dia ambil yang Humayah bagi tu. Lagi? Ada lagi ni, baru 10. 3 orang lagi. Rohani sudah ke?
Yang mak 5. Oh, yang biji tu. Ah, Okey. Oh, Paramisori nombor 2. Fauzi sudah. Okey, sudah kan? Semua sudah kan? Okey, saya start eh.
Boleh tengoklah mana yang salah ni. Ramai yang salah ni. Tahniah kepada Rohani lah kan ni, BG ni. Rohani nombor 1, Fauzi nombor 2, Junwei nombor 3. Yang lain tu macam banyak merah je tu. Kena tengok balik lah tajuk-tajuk yang kamu apa yang jawab salah ni. Okey. Okey, jadi untuk hari ni saya rasa saya berhenti setakat ni je dulu. Okey, dan saya nak ingatkan kamu tolong jawab kuis isim fa'il dalam Smart V3 ya. Ada lagi kuis yang isim fa'il iaitu berkait dengan isim fa'il sajalah. Okey, dan satu lagi peringatan berkaitan ujian membaca. Sekali lagi saya ingatkan minggu depan hari Isnin kita buat ujian membaca, pastikan jangan ada yang lewat lah. Maksud saya kalau saya panggil nama tu terus kamu join lah Webex dan kalau belum lagi turn dia mohon jangan join lagi. Lepas saya panggil nama baru dia join Dan pastikan sekali lagi saya pesan banyak-banyak kali ni kamu punya peralatan dapat berfungsi dengan baik sebab untuk melancarkan lagi lah kita punya ujian tersebut. Nanti tak adalah nanti orang lain tunggu lama. Kenapa tak sampai lagi turn dia ni kan? Duk tunggu kamu duk baiki kamera lah. Baiki mikrofon lah. Jadi benda tu saya harap kamu dapat bersedia awal-awal lagi lah. Jadi saya rasa setakat ni je lah dulu kita punya kelas pada hari ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Ada lagi ke yang tak ambil kehadiran? Syukran Mak Lima. Ya, afwan. Semua dah ambil Syukran Mak. kehadiran? Ya, ya. Syukran.